Kadazan Dusun. Sebelum tu, nama saya Nur Aisyah Najwa. Saya dari kampus Dungun dan saudari Atika Najwa dari kampus Dungun juga. Okey, korang tahu tak busana ni dia berasal dari mana? Tahu ke? Tak tahu. Busana ni berasal daripada Sabah, pakaian tradisional Kadazan Dusun yang dikenali sebagai baju Kobasanan. Ia mempunyai sejarah panjang dan gaya yang berbeza mengikut daerah. Tetapi lazimnya dibuat daripada kain baldu hitam yang dihiasi dengan manik, bunga dan renda keemasan. Pakaian ini dipakai semasa perayaan utama etnik Kadazan Dusun. Ia juga turut dipakai semasa upacara khas seperti majlis perkahwinan. Cantik tak? Ia juga dipakai semasa pertandingan undur ngadau, iaitu Ratu Cantik. Sekian, terima kasih daripada kami.